warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sharifah Aira Sofia, Syed Ramzi Ehsan membawakan laporan khas di HTV. Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah telah menganjurkan Karnival Pendidikan Madani 2026 pada 8 Ogos 2026 bertempat di SMK Air Keroh dengan sasaran kehadiran seramai 2,500 orang. Untuk mengetahui suasana sebenar di lokasi, kita terus bersama wartawan di HTV, Nur Husna Iklimah Muhammad Helmi yang kini berada di SMK Air Keroh. Silakan Husna. Terima kasih Sharifah di studio. Saya Nur Husna Iklimah kini berada di SMK Air Keroh, lokasi berlangsungnya Karnival Pendidikan Madani PPD Melaka Tengah 2026. Seawal jam 7.30 pagi, kawasan ini mula dipenuhi oleh murid, guru, ibu bapa dan masyarakat setempat yang hadir bagi memeriahkan program yang berlangsung sepanjang hari ini. Suasana di sini amat meriah dengan pelbagai pengisian berasaskan pendidikan dan inovasi pembangunan komuniti yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Bersama saya Puan Lizana binti Muhammad Wandi, Pegawai SIP Plus Melaka Tengah. Baik Puan, soalannya, bagaimanakah Karnival Pendidikan Madani ini memberi manfaat kepada pencapaian dan potensi murid? Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Karnival Madani ni, Karnival Pendidikan Madani ni pertama sekali bertujuan untuk mendekatkan PPD dengan ibu bapa. Hubungan baik antara PPD dan ibu bapa adalah sangat perlu kerana semua hasrat yang ingin disampaikan oleh kerajaan boleh disampaikan kepada ibu bapa. Dan bila hubungan ini rapat, hasrat itu dapat disampaikan dengan baik, ibu bapa boleh menerima dengan baik sebarang bentuk perubahan agenda ataupun sebarang bentuk pembaharuan dalam pendidikan kita. Okey, contohnya kita punya sekarang ni ialah rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Jadi Karnival ini untuk menerangkan kepada ibu bapa tentang rancangan pendidikan kita ini supaya ibu bapa lebih jelas dan lebih faham. Jadi sekiranya ibu bapa faham, ibu bapa akan mendukung anak-anak mereka untuk bersama-sama. Okey, ibu bapa akan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan, bersama-sama dengan guru-guru untuk meningkatkan potensi anak-anak mereka supaya anak-anak mereka menjadi insan yang sejahtera. Itulah hasrat falsafah pendidikan negara kita. Terima kasih Puan atas perkongsian sebentar tadi. Demikian laporan saya dari SMK Air Keroh. Saya Nur Husna Iklimah Muhammad Helmi. DHTV kembali semula ke studio. Terima kasih Husna atas laporan. Semoga usaha seperti ini terus menjadi pemangkin kepada pembentukan generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Saya Sharifah Aira Sofia Syed Ramzi Ehsan mengakhiri siaran pada hari ini. Teruskan bersama DHTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani.